Assalamualaikum. Baik, anak-anak murid Ustazah semua. Oleh kerana banyak yang salah latihan minggu lepas, hari ini kita buat lagi latihan yang sama supaya nanti ujian kamu jawab dapat markah full mark. Betul semua. Okey, kita baca arahan. Rumikan perkataan berikut. Kalau tak dapat baca ni, kita baca dia punya rumi. Rumikan perkataan berikut. Maksudnya kamu tukarlah kepada rumi. Atau maksudnya kamu tukar kepada bahasa Melayu. Selalu kamu sebut gitu kan? Okey. Ini guna kaedah pelangi. Kaedah pertama buat pelangi. Okey, kita cari alif sama dengan apa? Pa dengan sama dengan apa? Ya sama dengan apa? Ustazah dah bagi kamu padanan huruf Jawi itu kan. Sifir tu siapa hilangkan? Siapa hilangkan dia beli sendiri. Alif sama dengan A. Pa sama dengan P. Ya sama dengan I. Jadilah api. A, P, I, P, api. Okey, ini pun sama juga. B sama dengan ba sama dengan B. Alif sama dengan A. Ro sama dengan R. Alif sama dengan A. Okey, jadi apa? B, ba, R, era, bara. Okey, sekarang lam. Lam sama dengan L. Ya sama dengan I. Dal sama dengan D. Ya sama dengan I juga. L, I, li, D, I, D, lidi. Senang kan? Sin sama dengan S. Wow sama dengan U. Sin sama dengan S. Wow sama dengan U. SU, susu. Okey, ga. Ga sama dengan G. Alif sama dengan A. R sama dengan Ro. Ro sama dengan R. Wow sama dengan U. Bunyinya G, ga, R, ru, garu. Okey, sekarang dal sama dengan D. Alif sama dengan A. H sama dengan H. Ya sama dengan I. Dah H-I-H, dahi. Ja sama dengan C. Wow sama dengan U. Ba sama dengan B. Alif sama dengan A. Siu, cubi, ba, cuba. Ta sama dengan T. Ya sama dengan I. Sin sama dengan S. Wow sama dengan U. T-A-T, S-U-Su, tisu. Okey, sekarang ba sama dengan B. Wow sama dengan U. Kaf sama dengan K. Wow sama dengan U. B, bu, K, U, ku, buku. Sekarang mim. Mim sama dengan M. Alif sama dengan A. Jim sama dengan J. Wow sama dengan U. M-M-A-J-U, ju, maju. Okey, baik. Senang saja kan? Okey, cuba buat sampai siap, sampai semua betul. Terima kasih. Lepas ni kita belajar yang ada KVK pula.